Assalamualaikum hai semua. Dalam video kali ini saya nak share berkenaan dengan saham GBG AQRS di Bursa Malaysia. Tapi sebelum tu saya nak invite anda untuk klik button subscribe YouTube channel saya ni. Klik bell icon sebelah kanan tu untuk dapat notification bila saya upload ni video. Okey, ini info mengenai company GBG AQRS. Dia buat bisnes berkaitan dengan construction dan juga property development. So, untuk info lanjut mengenai company ni, anda boleh masuk dalam website dia gbg.com.my. Saya baca kat situ. Okay, ramai yang tanya saya macam mana cara nak pilih saham yang ber-C. Firstly, anda masuk dalam website bursamalaysia.com. Anda tengok kat sini, Bursa Malaysia dan Market Information. Anda tengok kat sini, klik sini, Syariah Compliant Equities Prices. Okay, betul anda tengok macam ni. Anda klik di top percent gainers. Dan anda akan nampak macam ni lah. So anda tengok pada stock name, nama saham dan percent change, perubahan saham pada hari tu. Okay, let's say kita tengok contoh kat sini, Artronic. Tengok price dia 28 sen. Kita tengok kenaikan dia 21.74. Dia naik pada hari tu, satu hari tu saja kenaikan. Okay, lepas dari sini kita akan tengok dia punya chart untuk buat analysis. Tengok kat sini price dia start naik untuk GBG AQRS ni. Dia price buat retracement. Okay, dia ada satu bullish candle kat sini. Dan tengok juga stochastic untuk John Anderson. Ini peluang untuk kita di. Dan dia sideways 3 hari sideways di level 0.915 ni. Saya punya target di atas. Okay, and then dia start naik. Naik lagi. Turun sikit. Dan naik lagi, hit saya punya target. Dan naik lebih benda tu lah. Okay, kita beli kat sini. Kita jual di target ni ataupun atas lagi. Kenaikan sebanyak 17 sehingga 21%. Dapat untung sebanyak berapa? RM1 dalam masa 2 minggu sahaja. So apa yang kita boleh buat dengan untung banyak tu? So, kita boleh gunakan untuk kereta lah. So nak buat installment, bayar loan, ataupun kita boleh gunakan duit untung tu sebagai extra income dia tu untuk buat maintenance servis kita. Okay, kepada anda yang baru plan nak cari extra income dengan cara melabur saham, saya dah sediakan video anda. Saya dah create juga wasiat kepada Telegram channel bagi ebook kepada anda. Semua adalah cuma sahaja. Macam mana dapatkan ni, anda boleh klik link di ruang description dan juga ruang komen. Alright, like Facebook, follow Instagram dan subscribe YouTube channel saya ni. Itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya.